Assalamualaikum. So kita nak ke mana Nadira? Tunggu je nanti. Okay, tengok kita nak pergi mana. So dia punya suasana agak tenang lah. Sangat tenang berbanding Maha. Tapi ni event apa lah sebenarnya? Kita pun tak tahu konten event ni apa. So kita tak ada apa expectation. Kita main redah je. Tram Maha masih lagi digunakan. Tram ke bas? Jualan Agro Madani. Oh. Kita nak grab pokok apa ni Nadira? Blackthorn. Durian blackthorn. Okay, kita plan nak grab Blackthorn. Tapi tanah nak Simpan dulu, tanah ada nanti. tanahnya tak ada lagi. Pengunjung betul lah. Of course. Impian Nadira. Saya punya rumah pun kat sini lah. Rumah kat sini lah. Ni barang-barang usahawan Madi. Dia bergaduh. Antara dia ni. Angling Dharma Coffee. Dah minta gula ah. Ikan pun boleh hidup. Macam ni pun boleh tu. Air pancur. Ni boleh bela ikan-ikan ni. Tapi kita kena ganti dengan yang ni. Kena Ni sesuai dengan ikan-ikan yang kita nak bela. Ni ikan hiasan. Oh ni ikan hiasan. Ini kalau kita nak makan ikan tu nanti kita dah besar, tangkap, goreng ke masak. Kita orang dekat bandar ni, dekat Masjid Asana ni, kita orang ada 70. Namanya Urban Food. Kita beli ikan keli, ikan palapia. Rumah kita pun boleh cuba. Lepas ni tak payah pening-pening dah apa. Nak pergi beli limau. Nak je petik. Kena juga, tapi tak apa. Tak direct. Tengok Korea, kacang botol. Ni ramai orang kenapa Ya. Seperti yang kita agak. Bang, boleh bang rasa bang? Boleh bang. Okay, terima kasih. Okay, sama. Rasa dulu. Okay.
Sofia tadi ada macam tadi je. Macam kita pegang ayam tu. Macam kita pegang ayam. Dah habis dah yang dalam ni. Kita pergi dekat bahagian produk usahawan. Makan sambal? Makan. Ambil je. Yang ni pedas sikit Okay. Oh ya. Oh ada banyak jenis ah. Ada 2 jenis. Oh, Yang ni okey. yang banyak, yang tu ikan bilis. Tapi Oh. dia pedas lagi. Okey. Rasa dulu eh. Ayam penyet. Macam ni ada belacan ikan bilis. So, yang tak ada makan ikan bilis tak ada makan ni lah. Macam orang kerja kan. Yang ni passion fruit rasa je. Ini memang spesial. Kasih dia kan. Fresh lah. Kasih. Ikan fresh. Ikan fresh. Bilang kat dia bang. Sama jangan rawang. Dia kasih. Ya, macam jagung ni harga dia 7 lebih, 8. Dah malam Tadi kita masuk masih lagi cerah. Ya, Ni kita keluar dah gelap. Dah gelap. Dan banyak dapat taste. Dan ni damage done. Damage done. Ini bukan damage done lah. Kita support usahawan-usahawan tempatan Mungkin round pertama. Roti pita. Nampak. Dekat hall yang kedua. Dia rumah. Besar. Macam adakah memang akan dapat? Ya, untuk pengetahuan semua mesin-mesin ini boleh dikira sebagai judi Dah habis untuk hall yang maybe hall yang ketiga. Mana kita nak apa tadi? Musang King ke Blackton? Tak kot. Kita sekarang kat pavilion jual benih Mardi. Orang beli-beli apa? Pokok-pokok kecil. Terung tak boleh beli dah ada orang beli. Sol. Kat belakang ni. Duri hitam. Ada tak? Nak pergi beli tak? Fikir dulu. Atau Musang King? Okay, dia tengah berfikir-fikir nak beli ke tak Pokok kari daun kari. dengan
Limau kasturi. Betul lah. Ambil ya. Kecil ni. Ya. Kecil. Okay. Beli yang kecil. Beli apa? So apa-apa pun kita kena beli pasui besar luar. Sebab brother ni cakap pokok limau kasturi dengan daun kari ni perlukan tanah yang banyak juga. So dah habis. Kita dah keluar daripada Showtech Mardi 2025. Barang jualan tu tadi kita packkan kat dalam ni. Okay.